Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi di channel Masak Fish Band. Hari ni kita nak masak berasaskan ubi ketan. Ni kita telah sediakan 1 kilogram ubi ketan. Kita koyak kulit, kita kerak panjang-panjang gini supaya wedges ni. Lepas tu kita rebus dah. Kita rebus sampai dia empuk. Lepas tu kita sejaklah air dia ni, buah pinggir gini, letak tepi dulu. Mudah yang masakkan ni tapi sedap makan. Okey. Lepas tu kita panaskan minyak. Kita goreng ubi ketan tadi dah. Ya ubi ketan ni kena goreng sikit. Goreng sampai dia kuning lah. Kita nak bagi dia garing kulit luar dia tu. Ubi ketan ni kita guna sebanyak 1 kilogram . Goreng sampai dia garing kulit luar dia tu, isi dia tu. Ni sementara kita nak tunggu ubi ketan kita tu garing. Dalam makuk ni kita suka setengah cawan air. Lepas tu kita buh lalu dalam makuk ni 1 sudut teh tepung jagung. Kacang-kacang biar dia larut. Lepas tu kita masuk ke 1 sudut teh garam, 1 sudut teh sos tiram, setengah sudut teh gula. Lepas tu 1 sudut teh kicap cair. Lepas tu 1 sudut teh kicap pekat. Kicap pekat tu sikit lah, jangan banyak. Lepas tu 1 sudut teh mushroom powder. Ni 1 sudut teh serbuk lada hitam. Kita suka lalu buah lem makuk gini, kita kucah-kucah biar dia sebati dah. Bila ubi ketan kita tu garing kuning dah. Supaya kita tunjuk ni, boleh akak dah. Akak kita toskan dulu. Tak tepi. Lepas tu minyak hak kita goreng ubi ketan saat ni kita buat, kita tinggal sikit alas kuali. Kita tumis dulu bawang besar bawang merah tu. 3 ulah bawang merah halus dan juga 3 ulah bawang putih. Kita mayan-mayan lah kacik-kacik tu. Tumis dalam minyak tu. Lepas tu kita masuk ke isi dada ayam. Ni kita guna 400 gram isi dada ayam tu dah. Gaul-gaul dulu. Masuk ke halia. Halia tu lebih ke dalam 1 inci. Kita mayanlah halus gitu. Masuk ke setengah sudut teh cuka. Gaul-gaul dulu. Kita masuk ke air setengah cawan. Lepas tu kita masuk ke bahan hak kita campur dah dalam makuk tadi. Gula, garam, kicap, sos tiram, sebut lada hitam dengan tepung jagung tadi.
Kita nak beri kuah dia pekat-pekat sikit dah. Baru dia sedap. Nampak tu? Sedap molek bang. Lepas tu kita masuk ke ubi kentang yang kita goreng tadi. Bubuh hal tu. Gau rata-rata. Gau perleher-leher dah. Kita tak sewi ubi ketel kita tu patah. Kita perleher ke api biar dia merenih sikit. Tak apa. Api kuah tu meresap di ubi ketel tu. Dia sera panggil. Lepas tu kita masuk ke cili merah besar. Kita kerak panjang-panjang buah putih, bubuh dia tu. Kita guna sebanyak 2 biji ya. Cili merah besar tu. Lepas tu kita masuk ke daun bawang. Daun bawang ni kita guna sebanyak 3 ke 4 pokak ya kita beli. Kita beli tadi RM1. Orang kedai tu bagi 4 pokak. Kita kerak lebih kurang dalam setengah inci ke macam tu. Potong-potong bubuh dalam ni. Gau-gau. Meriah molek. Sedap ni makan dengan nasi panas ni. Kena hak ni nasi pinggir. Ni mama kita request nak makan masak kayak gini ni. Sedap ni. Buat mudah. Cara nak buat dia ni mudah ya. Dia asas dia kena ubi kentang adik kakak deh. Lauk dia tu kalau kita nak ganti ke daging boleh, sotong boleh, udang pun boleh. Ni kita buat dengan ayam lah sebab mama kita nak makan ayam. Kita biarkan ia mendidih sebentar di atas dapur ni selama lebih kurang 3 ataupun 4 minit. Biar dia kuah dia tu pekat sikit. Dia sera di ubi ketang tu. Nampaknya boleh kita angkat ya. Angkat dan hidangkan di dalam pinggan ya untuk dimakan. Inilah dia sahabat-sahabat semua. Siap dah masak ke kita hari ni. Sedap molek. Juicy molek nampak. Pekat-pekat basah gitu. Nampak tu. Bila kita nak makan kita kena hidang dalam pinggan gini lah. Sedap cemo, sedap cemo. Siap dah lah resipi kita hari ni. Inilah dia sahabat semua, siap dah masuk ke kita hari ni, iaitu ayam kentang tumis Cina. Ni sedap ni makan ni, buat pun mudah. Masakan ni mama kita selalu buat masa dia muda-muda dululah. Dia belajar dengan sayang dia. Sayang dia tu hak duduk di mana tu? Asal pada Cina mula. Lama yang muda-muda dulu lah. Dia rakyat, dia belajar sains dia lah ni. Sains dia tu dulu kerja buat rambut. Bukan kedai buat rambut. Dia masukkan ni lah. Dia rasa nak makan kat, dia suruh kita buat lah. Jadi Fizban pun buat lah. Jadi resipi ni Fizban kongsikan dengan adik kakak semua, sahabat-sahabat semua. Boleh buat dia, boleh buat ni. Sedap makan ni. Ayam kentang tumis Cina ni. Selamat mencuba lah belakang deh. Kita pun nak makan dah. Makan nasi ni sedap ni. Jumpa mula pula. Assalamualaikum. Bye bye.